pertama kali aku dikenali ramai orang gara-gara begini, Beb. Awal ceritanya adalah aku kan nak dapat sambung belajar. Walaupun aku dapat, ialah syukur Alhamdulillah dapat result yang cantik, result yang baik kan. Tapi nak dapat sambung belajar. Okay. Aku dapat tawaran belajar di UPM, UPSI dan juga MUST, Malaysia University Science Technology, tapi nak dapat pergi. So mau terpaksa aku bekerja. Aku bekerja. Time COVID aku diberhentikan kerja, time kerja di Makmal. Lepas tu aku ambil keputusan untuk Borneo, thank you, merantau di Kelantan. Zakri Yusof. Lama Zakri tak masuk. Oh, semalam masuk. Okay, lepas tu aku merantau pergi ke Kelantan. Aku kerja di Kelantan selama 5 bulan. 5 bulan ke 6 bulan. Lepas tu aku kerja di Kelantan. Aku buat kerja 3 kerja, Beb. Akulah HR. Wis etching ke tu? Akulah HR. Akulah kerani. Malamnya pula aku buat part time. Aku pergi jahit baju orang. Jahit baju, jahit langsir. Kalau kamu tengok video-video lama aku tu, yang aku di kedai-kedai jahit, itulah tu. Kedai jahit, jahit langsir sekolah, repair baju orang, bagi kecil. Itulah aku buat. Lepas tu aku di Kelantan sebab mungkin aku terlalu penat buat kerja 3 kerja dalam satu hari. Lepas tu aku bekerja selama 5 bulan di sana. Aku langsung tiada kawan. Time tu ini aku cerita ini 2023 ya. 2023. Di sana aku tiada kawan. Lepas tu aku kan jenis yang gila-gila, jenis yang ceria, happy go lucky. Jadi aku di sana aku depression, aku anxiety. Sepanjang aku di sana, yang orang bulan-bulan terakhir tu, aku selalu rasa macam mau, Kamu faham kah? Ini cerita sebelum aku viral jatuh motor. Aku setiap hari aku rasa macam ada bisik-bisik yang mau suruh aku ni. Faham? Begitu. Aku call mak bapakku, cakap aku nangis, mak. Tak tahu lah, mak, aku rasa macam lain. Aku rasa macam aku mau ini, gitu. Lepas tu dia cakap, ya kena, tak payahlah kau kerja, baliklah dulu sini.